Sup semua. Kalau korang yang pernah naik kapal terbang kan, mesti pernah terdengar pengumuman macam dilarang menggunakan power bank semasa penerbangan. Bukan sekadar peraturan biasa, tapi ni ada sebab yang lebih serius. Ada kes kan terjadi macam tahun sebagai contoh lah, bukan tahun 28 Januari 2025 dalam satu penerbangan Airbusan AirShell 7763. Pesawat tersebut mengalami kebakaran sebelum berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa Bimhei Busan, Korea Selatan. Kebakaran ni kan bermula daripada power bank yang disimpan dalam kompartmen bagasi atas kepala. Yang atas tu. Situasi dia macam ni. Seorang penumpang kan yang simpan power bank dalam bagasi atas kepala tu tiba-tiba meletup, menyebabkan kebakaran, mencetuskan kekacauan di dalam kabin. Bau hangin menusuk hidung dan asap tebal memenuhi ruang penerbangan. Kru kabin bertindak pantas dengan menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mengawal keadaan. Tapi jika keadaan seperti ini kan berlaku macam waktu sudah berada kat udara, insiden boleh berubah jadi lagi besar lah tragedi dia. So, kat sini kan kenapa power bank boleh meletup? Power bank guna bateri lithium ion yang sangat sensitif terhadap haba dan tekanan udara. Sekiranya bateri ada kecacatan kecil kan, ni boleh menyebabkan overheating atau litar pintas yang membawa kepada letupan secara tiba-tiba. Boom. Konsep ni sama macam kita tengok pada vape ataupun telefon yang tiba-tiba terbakar kan sendiri. Apabila terlalu panas, bateri boleh mengalami yang benda yang dipanggil thermal runaway, suatu reaksi kimia yang membuat bateri terbakar tanpa amaran. Disebabkan risiko keselamatan ni kan, pihak penerbangan banyak telah menetapkan peraturan ketat. Macam power bank tak boleh disimpan dalam check-in luggage. Lepas tu sebab ada risiko meletup dalam ruang kargo lebih tinggi sebab tekanan udara yang berbeza. Power bank mesti disimpan dalam hand carry yang kena bawa tu. Ini membolehkan kru kabin bertindak segera kalau apa-apa terjadilah insiden. Satu lagi, bateri power bank dia ada hard capacity bateri. Kebanyakan syarikat penerbangan sekarang ni kan dia hadkan maksimum 100 W. Yang lebih tu kena ada kebenaran khas lah. Sebab tu kan flight attendant dia minta supaya simpan power bank dengan betul. Patutlah kita ikut arahan tersebut demi keselamatan kita semua lah dalam kabin. So guys, ni dah jelas lah kenapa power bank dalam penerbangan perlu dipantau dengan teliti. So next time kalau travel kan, pastikan ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Okay guys, nak lagi story pelik tapi benar macam ni kan, follow dan stay tune. Follow my update dari semasa ke semasa. Terima kasih guys.